Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya alaina hikmatan alaina bin wasain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, kelas duduk. Okey, hari ni kita tahu tak nak belajar apa? Tak tahu kan? Okey, hari ni 29 April hari Selasa kita nak belajar apa? Okey, sebelum tu untuk saya nak awak duduk dalam keadaan tenang. Kita nak tengok YouTube, boleh? Boleh. Untuk kefahaman kita, untuk kita nak belajar tajuk apa, tentang tajuk apa hari ini. Okey. Okey, kelas boleh tengok YouTube tak? Boleh. Okey, kita tengok dulu. Awak tengok, awak fahamkan. Nanti saya tanya awak apa berkaitan antara video ni dengan pembelajaran awak hari ini. Okey, kita mula sekarang.
Okey, kelas. Kalau dibiarkan, boleh menjadi. Okey, cantik tak? Cantik. Siapa yang buat semua ni? Allah. Siapa yang buat? Allah. Okey. Bila Allah yang buat, apa kaitan semua ni dengan ciptaan Allah? Ha? Kebesaran Allah. Bagus. Lagi? Okey, apa perasaan kamu semua bila kamu semua melihat keindahan ciptaan Allah ni? Teruja. Kalau teruja sebut apa? Subhanallah. Okey. Apa kaitan dengan pembelajaran kita? Ha? Bila kita tengok, bila kita saksikan dengan mata hati kita, kita rasa takjub dengan Allah. Kita berasa hebat dengan kekuasaan Allah. Jadi tajuk kita pada hari ini ialah beriman kepada Allah. Okey, sebelum ni kita dah belajar tentang apa? Rukun. Rukun iman ada berapa? 6. Yang pertama? Beriman kepada Allah. Lagi? Lagi? Beriman kepada Islam. Ha? Beriman kepada? Lagi? Beriman kepada? Rasul. Lagi? Dan lagi? Yang ketujuh? Tak ada. Okey, bagus. Okey, hari ni bila kita dah belajar tentang iman, kita nak tahu seseorang itu ciri-ciri dia macam mana. Ciri-ciri orang yang beriman. Sebelum ni awak tahu tak apa ciri-ciri orang yang beriman? Ha? Contohnya apa? Ha? Solat. Contohnya solat. Okey, saya nak setiap kumpulan kamu dah ada 4 kumpulan kan? Setiap kumpulan saya nak wakil seorang untuk terangkan apa ciri-ciri orang yang beriman. Kita pusing? Okey, macam biasa kita pusing roda. Saya nak tanya dulu, mana kumpulan 1? Mana kumpulan 2? Mana kumpulan 3? Yang ni dulu. Yang ni kumpulan 4. Okey, boleh pusing tak? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, kumpulan 2. Sila hantar wakil. Alisa. Okey, bangun. Okey, saya nak kamu terangkan atau bagi tahu kepada kawan-kawan apa ciri-ciri orang beriman yang pertama. Mengesahkan Allah SAW dalam ibadah. Mengesahkan Allah. Apa maksud mengesahkan tu? Allah yang satu. Ha? Allah hanya satu. Allah hanya Satu. satu dari segi apa? Semua perkara. Contohnya macam mana? Solat. Contoh dalam ibadah iaitu solat. Lagi? Berzikir. Berzikir. Kalau saya nak tanya awak, kalau bukan dalam ibadah, kita yakin, kita tahu ke tak mengesahkan Allah ni termasuk dalam ciri-ciri orang yang beriman? Dok. Ha? Kalau bukan dalam perkara ibadah, mengesahkan Allah ni termasuk dalam ciri-ciri orang beriman ke tak? Masuk. Termasuk juga, betul. Jadi ciri-ciri orang beriman ni bukan hanya termasuk dalam ibadah sahaja, tetapi termasuk dalam perbuatan kita seharian kita. Okey, yang kedua pula. Takut kepada Allah. Kejap. Okey, awak boleh duduk. Bagus jawapan awak. 5. Okey, kita shuffle dulu. 1, 2, 3. Kumpulan 1, hantar wakil. Nah. Apa ciri-ciri yang kedua?
Takut kepada Allah. Takut Kepada Allah. kepada Allah. Allah. Apa? Cuba Ah, terangkan kenapa ciri-ciri beriman ni dia takut kepada Allah. ya kena maya. Kalau tak maya dapat rasa. Jadi kalau contoh perseharian awak, contohnya awak mencuri. Kalau mencuri, time mencuri tu awak takut ke tak kepada Allah? Takut. Tak takut sebab mencuri. Jadi kehidupan kita ni kehidupan yang kita manusia ni kita lara, kita lalai. Walaupun kita tahu dah takut kepada Allah, tapi kita buat juga. Sama dah macam kita semua. Okey, jadi ciri-ciri orang beriman yang kedua apa? Takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Lagi ada apa-apa awak nak bagi penerangan tentang takut kepada Allah? Tak ada. Ada kawan boleh bantu? Tolong aku Tak apa tu. Faham. Jadi ciri-ciri orang beriman ni dia takut Kepada Allah. Okey, bagus. Okey, kita tengok. Okey, kumpulan 4. Okey. Beri ciri yang ketiga. Bagi tahu ciri-ciri orang beriman. Mengesahkan Allah sallallahu alaihi wasallam dalam Jaga tekan. Kecek je. Ayat dengarlah. Ciri-ciri mengesahkan Allah sallallahu alaihi wasallam. Slow-slow. Ciri-ciri orang beriman yang ketiga Dalam apa? berdoa. Dalam berdoa. Mengesahkan Allah dalam subhanahu wa ta'ala dalam berdoa. contohnya meminta pertolongan Allah. Lagi apa lagi? Kita mengesahkan Allah dalam berdoa. Contohnya dalam doa kita tu, kita percaya hanya Allah yang satu, hanya Allah je yang dapat bantu. Betul. Okey. Betul ke tak? Betul. Okey, dalam berdoa juga kita kena Baca bismillah. usaha dulu. Usaha, doa dan Tawakal. usaha, doa, tawakal. Jangan usaha doa je, usaha tidak. Faham? Okey, duduk. Okey, makasih. Sekejap. Kumpulan 4 pula. Kumpulan 3. Kelas awak gitu kelas 4. Okey. Buat yang keempat. Cinta yang mutlak kepada Allah. Ciri-ciri orang yang beriman. Cinta yang mutlak kepada Allah. Cinta yang mutlak. Apa maksud cinta yang mutlak kepada Allah? Apa dia? Cinta Mengaku Allah yang satu. Okey, bila kita cinta yang mutlak kepada Allah, kita terima sahaja apa cubaan, apa cabaran yang kita temui dalam kehidupan.
Contohnya apa? No. Contohnya apa? Kemalangan. 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 Jadi bila kita kemalangan, kita bersangka buruk tak boleh tak? Ya. Lagi? Apa lagi? Sakit. Sakit buruk. Sakit yang malang. Yang malang. Bila kita dapat takdir yang malang, kita kena berdoa lah. Itu adalah ciri-ciri orang yang mutlak. Ciri-ciri orang yang beriman. Okey, faham? Faham. Okey, kalau faham kita pergi kepada next. Kita belajar ciri-ciri orang yang beriman dan kesannya. Okey, tadi kita belajar ciri yang pertama apa? Mengesahkan Allah dalam ibadah. Okey, tajuk ni awak kena fokus betul-betul sebab lepas ni awak akan ada aktiviti. Boleh? Okey, bila ciri dia mengesahkan Allah dalam ibadah, apa kesan dia? Kesan yang pertama. Ciri hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi? Ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Melakukan Ibadah kepada Allah. Okey, yang kedua, Takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. bila takut kepada Allah, apa kesannya? Menjauhi perkara mungkar. Bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas dosa yang dilakukan. Okey, ciri yang ketiga. Mengesahkan Allah dalam berdoa. Yakin kepada kekuasaan Allah, berikhtiar dan bertawakal kepada Allah. Kepada Allah. Cinta yang mutlak kepada Allah. Korban the meeting. Faham? Segala sesuatu ni kita kena percaya Allah adalah yang Satu. bila Allah timpa ujian kat kita, kita kena reda dan Tawakal. kita tak boleh husnul Husnuzan. Dalam 10. Penampilan yang baik. Okey, faham? Faham. Okey, kalau faham kita terus kepada aktiviti yang kedua. Boleh. Aktiviti yang kedua ni. Sudah. Saya nak awak bahagi kepada kumpulan dan juga hadiah kumpulan. Dah ada. Ini satu kumpulan dapat satu ciri dan awak kena beri satu syarahan pendek. Setiap ciri ini beri satu syarahan tentang kesan. Boleh? Boleh. Dan awak kena dalam kumpulan. Boleh? Boleh. Masing-masing kena ambil peranan. Boleh. Berkalisa. Saya bagi awak berapa minit nak? 10, 15, 13 minit. Okey, saya bagi awak 7 minit. Awak tinggal apa? Syarahan kesan Awak tinggal awak beriman kepada Allah berdasarkan ciri-ciri ini. Boleh? Kumpulan satu dapat ciri apa? gitu. Jom. Ini. Aku tak jauh. Ini. Tiga. Okey. Nanti awak, saya nak seorang wakil. Kami nak di depan nanti. Tak? Jom. Sudah kau. Ya. Tak, kalau topik awak dapat ciri yang berapa? Ciri pertama. Ini
Enggak. Kedua. Mana Allah. No. Awak dapat diri yang berapa? Siapa nak baca depan? Eli. Tahu? Ini lah, mesti baca. Eli baca. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ingin berkongsi tentang pesan lima pada Allah. Ini tidak terdapat dalam Al-Quran. Saza, lima pada Allah. Saza, kalau baca sorry boleh? Tunggu biar ni Rafna saya baca. Saya sorry. Awak nak baca sorry-sorry ataupun satu kumpulan satu wakil je? Satu kumpulan sorry. Sorry. Lakor kena baca. Usir. Lakor kena baca. Lakor kena baca. Awak kena buat slide. Halisa. Sebelah tu siapa yang pergi? 2 minit lagi. Sebelah tu saja. Sebelah tu pergi. Bukan kepada. Masa aja pergi. Kedua, tiga, keempat. Saya orang dari. Nak pusing ring juga tak? Ini mana baca depan dulu. Itu sorry ni. Tapi Bapa takut ke sepacik awak bawa apa? Saya tak bawa. Saya takut suruh saya. Saza. Jangan buat fikir salah. Stop, tinggi tu pun dia apa tahu. Cuba saya yang bawa. Panjang dah. Tak boleh kau pakai dulu gini. Saya takut suruh saya kena rapat. Boleh kau. Tata ni boleh tata? Boleh tata. Tadi bulan ni macam mana? Suka pergi tak boleh kan? Aku nak awak tak ada bertanya. Kenapa? Kenapa? Jangan pancing. Boleh. Tapi pancing ke? Kecil ni dah. Macam tu kali lah. Siapa dulu? Saya. Taklah sampai. Sabar. Mana tak? Walaupun itu mungkin. Hello.
Macam ni. Aku tengah pakai gol tu. Aku nak last. Kesimpulan. Aku dah ini. Nah. Mana pen aku? Mana aku tahu pen di mana? Mana aku tahu tadi pen macam ni kan. Ini macam ni. Salur. Itu. Apa? Syarahan nenek ibu. Apa? Syarahan nenek ibu. Saya bagi setengah tengok. Nak pusing wheel tak? Nak. Pusing tak pusing? Aisyah, Dua. Test. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tiga. Okey, dah siap ke semua? Dah? Okey, untuk langkah ke seterusnya ni kita akan sketsa tentang apa? Nak cabut untuk sketsa syarahan. Okey, semua kumpulan ni dah siap syarahan masing-masing? Siap. Okey, sekarang awak kena buat live tentang syarahan tentang kesan berdasarkan satu ciri yang kamu dapat semua. Okey. Untuk pusingan, saya akan tentukan kumpulan mana dulu, yang pertama, kedua dan ketiga dan keempat. Okey. Kumpulan Yo. Okey. Okey, go. Okey. Kita mulakan dengan kumpulan yang pertama yang mendapat ciri yang mutlak kepada Allah. Okey, baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin berkongsi tentang kesan beriman kepada Allah. Di bawah ciri-ciri cinta yang mutlak kepada Allah. Pertama, kita mengabadikan diri hanya kepada Allah. Kita solat, berdoa dan beribadah kerana Allah semata-mata, bukan kerana manusia. Kedua, kita taat dan patuh kepada semua perintah Allah. Apa saja yang Allah suruh, kita akan buat dengan ikhlas. Ketiga, kita sanggup berkorban demi ketinggian agama. Kita berusaha dan berjuang supaya Islam terus mulia di dunia. Akhir sekali, beriman kepada Allah menjadikan kita lebih tenang dan diberkati. Sekian, terima kasih. Okey, tepuk tangan. Okey, ciri yang kedua pula. Okey, kita pusing ciri yang kedua pula. Kumpulan yang kedua.
kumpulan 2. Mana? Tak masalah ke? Sekarang yang Ha, sekali je. Okey, kumpulan 2 hantar wakil untuk memberi satu syarahan tentang ciri apa? takut kepada Allah. Ciri Takut kepada Allah. takut kepada Allah. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ingin berkongsi tentang kesan beriman kepada Allah. Pertama, kita akan mengabdikan diri hanya kepada Allah. Segala ibadah seperti solat, puasa dan doa, kita tujukan kepada Allah sahaja, bukan kepada makhluk. Kedua, kita akan menjauhi perkara mungkar. Orang beriman takut buat dosa seperti berbohong, mencuri atau mengumpat kerana tahu Allah sentiasa melihat. Ketiga, kita akan sentiasa bertaubat kepada Allah. Kalau kita tersilap buat dosa, kita cepat-cepat mohon ampun dan berjanji tak ulangi lagi. Kesimpulannya, orang yang beriman akan sentiasa ingat Allah dalam setiap perkara. Semoga kita semua jadi hamba yang taat, insya-Allah. InsyaAllah. Okey. Seterusnya. Satu. Okey, kumpulan 1 sila datang bagi syarahan tentang ciri mana? Ciri apa? Dia belok. Dah. Cepat. Ni. Ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin berkongsi tentang kesan beriman kepada Allah. Di bawah ciri-ciri mengesahkan Allah dalam ibadah. Pertama, beriman kepada Allah membuatkan kita mengabdikan diri hanya kepadanya. Kita tidak menyembah selain daripada Allah dan hanya mengharap kepadanya dalam segala hal. Kedua, beriman juga mengajar kita untuk ikhlas dalam beribadah. Setiap amal kita seperti solat dan puasa dilakukan hanya kerana Allah, bukan untuk mendapat pujian atau balasan dunia. Kesimpulan, beriman kepada Allah menjadikan kita lebih ikhlas dan fokus dalam ibadah. Semoga kita semua dapat mengamalkan ini dalam kehidupan keseharian. Okey, faham Terima tak? Sekejap. Awak sebut tentang ciri apa? Ciri-ciri mengesahkan Allah dalam ibadah. Apa kesannya? Kesannya, Kesan yang pertama apa dalam ciri-ciri tadi? Mana? Yakin kepada yakin kepada kekuasaan Allah. Allah. Yang kedua, Yang kedua, ikhlas. ikhlas dalam beribadah. Okey. Next. Kumpulan seterusnya. Anwar, cepat. Baca je. Baca kuat-kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca gerak. Hari ini saya ingin berkongsi Yang lain tentang fokus. beberapa kesan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, orang yang beriman akan mengabdikan diri hanya kepada Allah. Semua ibadah seperti solat, doa dan amal kita mesti ditujukan kepada Allah semata-mata, bukan kepada makhluk lain. Kedua, kita akan yakin kepada kekuasaan Allah. Allah Maha berkuasa atas segala yang ada di langit dan di bumi. Setiap kejadian berlaku dengan kehendak dan izin Allah. Ketiga, kita akan berikhtiar dan bertawakal kepada Allah. Kita wajib berusaha bersungguh-sungguh kemudian berserah diri kepada Allah dalam setiap urusan. Dengan beriman kepada Allah, hidup kita akan lebih tenang, teratur dan diberkati. Sekian sahaja daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Kawan awak bagi tadi kesan ciri yang mana? Mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah. Okey. Seterusnya, kita dah habis belajar tentang
Okey, seterusnya. Okey, boleh duduk semua. Okey, nampaknya kumpulan kelas awak ni pandai bersyarah. Bersyarahan. Okey, seterusnya. Kalau kita beriman kepada Allah, kita takut tak kepada Allah? Takut termasuk dalam ciri-ciri? Beri orang beriman. Okey. Apa lagi kalau kita takut kepada Allah, kita buat perkara yang Boleh tak berdosa? mana mic? Mana? Okey. Kalau kita takut kepada Allah, apa yang kita kena buat? Salat. Lagi? Doa. Selain perkara ibadah. Bersedekah. Sedekah. Lagi? Berbuat baik. Berbuat Baik. berzikir. Bantu. Lagi? Kalau kita takut kepada Allah, kita mencuri ke tak? Kita lawan cakap cikgu tak? Kita datang sekolah lewat tak? Kalau cikgu tengah mengajar, jangan berbual. Lagi? Hormati ibu bapa. Kalau kita takut kepada Allah, kita dedah aurat ke tak? Tidak. Okey. Sekarang langkah ketiga, nak main tak? Okey. Kita ada dua tombol. Awak nak main kat mana? Belakang ke depan? Depan? Depan. Nak main macam mana? Dua kumpulan dulu boleh? Boleh. Ni. Satu je lah. Okey, saya nak dua kumpulan. Kumpulan satu biar kumpulan dua. Lagi kumpulan satu versus kumpulan tiga. Ni. Cepat. Ni. Kena ada dua. Semua ke depan. Kumpulan satu dan tiga je. Tiga. Kita nak tiga. Iya, Monica. Kita main dekat belakang ni boleh? Luas sikit. Nanti awak kan laki takut terkena, tersentuh. Mari, kumpulan satu sini. Mari. Semua, kumpulan satu, semua kumpulan tiga. Ya. Ana, mana buzzer? Mana buzzer? Ambil buzzer keduanya. Okey, duduk dalam barisan. Siapa yang menang? Siapa yang menang? Siapa yang dapat jawab? Dia dapat ni. Okey. Okey, tangan ke belakang dulu, tangan ke belakang. Saya awak nak saya tanya soalan dulu ke ataupun tu dulu? Soalan dulu. Soalan yang pertama. Sekejap. Bila saya siap jawab bagi soalan, saya kira 3, 2, 1.
Awak kena bunyi satu tu awak kena tekan. Okey. Okey, soalan yang pertama. Apakah maksud takut kepada Allah? A. Takut pada binatang. B. Takut melakukan dosa kerana Allah sentiasa memerhati. C. Takut pada cikgu. D. Takut pada benda gelap. 3, 2, 1. B. B. B apa? Takut membuat dosa kepada Allah. Okey. Kita tukar. Okey. Boleh duduk. Okey. Soalan kedua. Ha. Tadi ada sama ke? Tukar. Okey. Soalan kedua. Antara berikut yang manakah tanda seseorang takut kepada Allah? A. Menjaga solat. B. Melakukan maksiat. C. Berbohong. D. Mengumpat. 3, 2, 1. Ni dulu. Bunyi awak kena gini. Apa jawapannya? Jawab. Menjaga solat. Menjaga solat. Okey, duduk. Okey. Soalan ketiga. Takut kepada Allah dapat menghindarkan kita daripada A. Melakukan dosa. B. Belajar bersungguh-sungguh. C. Menolong orang. D. Menjadi pemalu. Faham soalan? Nak ulang soalan? Okey, fokus. Takut kepada Allah dapat menghindarkan kita daripada A. Melakukan dosa. B. Belajar bersungguh-sungguh. C. Menolong orang. D. Menjadi pemalu. 3, 2, 1. Ni dulu. Mula. Tangan belakang. 3, 2, 1. Melakukan dosa. Okey, betul. Sekejap. Fokus kelas. 11:10. Sekejap lagi habis. Okey. Soalan seterusnya. Program awak start 11:40. Baru ceramah datang. Penceramah datang. Okey, soalan seterusnya. Dengar betul-betul. Pilih contoh amalan orang yang takut kepada Allah. A. Menipu. B. Solat tepat waktu. C. Tinggalkan solat. D. Berbuat zalim. Fokus. Pilih contoh amalan orang yang takut kepada Allah. A. Menipu. B. Solat tepat waktu. C. Meninggalkan solat. D. Berbuat zalim. 3, 2, 1. Ni dulu. Jawab. B. Apa jawapannya? Jawapan tak ingat. Dah jawab bagi kau ni, dah. Tak jawab kau ni. Jawab tiga ni. Cepat. A, B, C, D. Lama. Cepat. Boleh jawab tak? Saya kira 3, 2, 1. Kalau tak nak jawab, saya bagi dekat dia. 3, 2, 1. Dekat tadi saya bagi tahu dah awal-awal. Boleh bantu setiap kumpulan. Jawapannya apa? Solat tepat. Hantar ayah. Okey, seterusnya. Dengar betul-betul.
Stop. Sabar. Soalan seterusnya. Allah Maha melihat segala A. Cita-cita kita, B. Perbuatan kita, C. Harta kita, D. Kekayaan kita. Yang lain senyap. Fokus. Allah Maha melihat segala A. Cita-cita kita, B. Perbuatan kita, C. Harta kita, D. Kekayaan kita. 3, 2, 1. D. Perbuatan kita. Betul. Tak jawab, saya telak dah. Putih. Kan? Oh, sabarnya. Sabarnya. Sabar. Okay, next. Siapa pula? Saya. Kumpulan ni pula. Terima kasih. Okay, next. Like dan comment share dan Pani. Bagi 2 orang. Okay, kumpulan seterusnya. Datang. Aku. Kumpulan awak berapa? Dan kumpulan? Pak Adi. Kumpulan 2 dan kumpulan 4. Datang cepat. Yang lain senyap. Satu je lah. Yang mana? Sebab awak dua-dua perempuan. Nak yang mana? Okey. Paling mula kena becek. Ya, masuk. kok jeruk. Ya. Halo guys. Okey. Soalan yang pertama. Fokus. Takut kepada Allah menyebabkan kita A. Rajin beribadah, B. Melakukan maksiat, C. Memperbanyakkan dosa, D. Berpura-pura baik. Nak ulang soalan? Ulang. Okey. 3, 2, 1. Ha. Rajin? Rajin beribadah. Okey. Suka ni. Kasih. Okey. Baru satu. So je lah. Sebab awak dua-dua puan tadi lelaki puan. Kok dah sini mana? Aku jauh. Tarik dulu ni. Okey. Ha? Tak boleh, duduk dulu. Kelas, seterusnya. Apakah sifat fokus? Nak masuk ke? Nak masuk buat apa? Masuk dulu. Ha? Sekejap. Tanya, saya royak dah ke cikgu. Okey, kelas. Yang pertama, soalan yang pertama. Apakah sifat berkaitan dengan takut kepada Allah? A. Hasad, B. Tamak, C. Takwa, D. Bakhil. 3, 2, 1. Ya. C. Takwa. Takwa. Betul tu. Okey, next. Next. Soalan ni mudah je. Bila kita takut kerana Allah, kita akan A. meninggalkan perkara yang haram, B. suka bergaduh, C. melanggar undang-undang, D. menipu untuk selamat. Boleh nak ulang soalan? Tak say. Okey. 3, 2, 1. Okey. Jawapan dia A. meninggalkan perkara yang haram. Okey. Okey. No alih-alih lah. Ada lagi. lah bang. Kita perlu takut kepada Allah sepanjang masa. A. betul, B. salah. Kejap, tanya belakang. 3, 2, 1. Betul ke salah? Betul.
Okey. Yang lain pula. Saya. Kita lawan dulu. Aku lah. Kenapa lagi? Mari. Sini. Mari dah, aku tak ada lagi. Okey. Tangan di bawah semuanya. Awak duduk. Takut takut kepada Allah menggalakkan kita untuk berbuat baik. Betul, B salah. 3, 2, 1. Tekan sana. 3, 2, 1 je. 3, 2, 1. Betul. Jawapan dia? Betul. Okey, siapa lagi nak jawab? Saya. Siapa lagi? Awak? Siapa nak lawan dengan dia? Okey, boleh. Menyala dah mic tu. Menyala. Stop. Weh. Semai lah. Wei, itu umur tak? Kelas. Saya lawan dengan media. Soalannya, hanya orang dewasa sahaja perlu takut kepada Allah. Betul, B salah. Salah. Saya tepuk dulu. Sekejap. Aku tepuk tadi weh. Mana Mana? Siapa dulu? Dia dulu. Letak dulu. Duduk dulu. Sekejap. 3. Letak. Hanya orang dewasa perlu takut kepada Allah. Betul atau salah? Tangan. 3, 2, 1. Salah. Yuki, salah. Okey, duduk. Siapa lagi? Saya sini menanti. Siapa lagi nak jawab? Saya. Okey. Siapa mu sama? Apa kalian tahu? Sekejap. Ada 2 je lagi ni. Duduk dulu. Okey. Bagaimana takut kepada Allah dapat mempengaruhi kehidupan kita sebagai seorang pelajar? Ada. Sekejap. 3, 2, 1. Jawab. Mati guru. Mati guru. Okey. Betul. Bagus. Okey, soalan terakhir. Siapa? Kelas, duduk. Yang dah siap, duduk. Nanti kita buat kesimpulan. Duduk. Ada las ni. Yang lain duduk. Okey. Mengapa takut kepada Allah lebih penting daripada takut kepada manusia? 3. Kejap. 3, 2, 1. Kenapa? Sebab Allah cipta alam. Sebab Allah Cipta alam. Okey, betul. Okey. Dah siap. Semua duduk tempat masing-masing. Dia duduk tempat masing-masing. Okey. Untuk kesimpulannya, kita dah belajar apa hari ni? Ciri-ciri orang beriman. Ciri-ciri Orang beriman. lagi kita belajar apa lagi? Kesan-kesan. Takut kepada Allah. Kesan dia? Apa? Perlu beribadah. Dalam? Dalam setiap masa. Okey. Kesimpulannya, saya nak bagi tahu satu hadis ni tentang orang yang dapat kemanisan iman. Boleh? Boleh. Jika saya anak Anas bin Malik Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qala salasun
Man kunna fihi wajada halawatul iman. Ay yakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa Allah wa an yakrahu an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yukzafa finnar. Okey, siapa boleh bantu apa maksud dia? Saya. Secara ringkas sahaja. Saya. Okey, bangun. Tak nak lah. Ha. Sila buat kesimpulan daripada hadis ni. Aku betul. Bangun. Kesimpulan. Ha. Hadis ni menceritakan apa? 3 perkara. Dari Anas bin Malik dari Nabi SAW baginda bersabda, tiga perkara yang apabila ada pada diri seseorang ia akan mendapatkan manisnya iman. Okey, bila kita nak manisnya keimanan kita, bangun kelas. Saya beri aja bangun. Okey, 3 perkara. Kalau kita nak kemanisan iman, kita kena ada 3 perkara. Yang pertama, Dia mencintai Allah dan Rasulnya mengatasi segalanya. okey, yang kedua, Dia tidak menyayangi seseorang melainkan kerana Allah. okey, yang ketiga, Dan dia benci kembali kepada kekufuran seperti dia benci daripada neraka. okey, bila kita nak kemanisan iman, kita kena ada 3 perkara. Yang pertama, kena cinta Allah. Yang kedua, kena sayang Allah sahaja. Jangan cinta, jangan sayang orang lain. Dan kita kena benci kepada kekufuran. Okey, kelas. Apa kesimpulan yang boleh kita buat pada hari ini? Kita belajar apa? Ciri-ciri orang yang beriman. Jadi, lagi ke apa lagi? Jadi beriman kepada Allah ni penting tak? Penting. Kenapa penting? Sebab Allah takut. Allah yang Bila kita sayang Allah, bila kita yakin Allah itu ada bersama kita, kita akan sentiasa apa? Hidup kita sentiasa tenang, hidup kita sentiasa bahagia. Kita pun akan jadi lebih baik, jadi lebih baik. Kita tak perlu buat perkara yang buruk. Jadi pesanan saya, Allah ni sentiasa melihat hambanya. Dari sekecil-kecil perkara sehingga sebesar-besar perkara. Okey, faham? Jadi kita jangan buat dosa lagi, boleh? Jangan derhaka kepada ibu bapa, jangan derhaka kepada guru, jangan derhaka kepada adik-beradik dan orang. Jangan. Okey, kelas faham? Faham. Nak balik tak? Nak balik mana? Kenten. Okey. Kita sudahi pembelajaran kita hari ini dengan surah Al-As dan tasbih kafarah. Bangun. Innal insana lafi innal ladzina amanu wa amilus solihat Amin. Okey, ketua. Ustazah. Terima kasih semua. Sama-sama. Terima kasih. Okey, yang perempuan pergi ke kantin. Asrama, kantin asrama. Yang lelaki dekat bawah. Jangan bising. Susu molek meja kelah ke ni? Yo. Jangan bising